Cikgu, cikgu. Firdaus, ada apa ni? Cikgu dah nak balik ke? Yelah, kan dah habis waktu belajar. Cikgu nak ke pejabat sekejap, lepas tu cikgu terus balik kot. Oh, ya ke? Tak apalah cikgu, saya saja je bertanya. Sebelum cikgu balik, dengarkan pantun dari saya. Oh, pantun pula. Okey, pantun lah. Cikgu nak dengar. Cikgu dengarkan. Pipi putih pauh di layang. Terlihat di mata, jatuh ke hati. Hati-hati cikguku pulang. Semoga nanti bersua kembali. Wah, hebat Firdaus. Nak cikgu jawab ke ni? Kena jawab cikgu. Okey, baiklah. Ikan duri si ikan parang. Jangan terkena sengat di jari. Firdaus pun hati-hatilah pulang. Minggu depan kita jumpa lagi. Wah, hebat cikgu. Tapi kenapa minggu depan cikgu? Esok tak boleh ke? Yelah Firdaus, esok kan hari Jumaat. Sekolah cuti. Oh, ya ke cikgu? Tak apalah cikgu. Saya balik dululah ya. Okeylah Firdaus. Nanti kirim salam kat mak ya. Baik cikgu. Bye. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Firdaus. Waalaikumsalam. Abang Dang. Kerja juga ke hari Jumaat ni bang? Kerja Firdaus. Kerja macam badan ni. Manalah ada cuti. Hari-hari abang kerja. Abang asyik nak bersih. Abang bersih. Amanah orang. Yelah Abang Dang. Abang Dang. Abang Dang kenal tak dengan arwah ayah saya dulu? Apa pula dah kenal. Ayahmu tu Firdaus. Baik belaki dengan orang. Selalu pergi surau. Dengan kami ni, juga baik belaki. Macam mu juga Firdaus. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Semoga ayah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman di sana. Amin. Ya Allah. Ya Rahman. Firdaus. Kamu kan tinggal dengan mak kan? Abang dah nak tanya. Abang dengan kakak kamu kerja mana? Assalamualaikum Khairi. Waalaikumsalam, Mak. Ada kat mana ni? Ada ni kat rumah je. Mak nak pergi mana? Ni Mak nak tunggu adik Mak ni.
Tak balik-balik lagi. Kata nak pergi kubur. Mak, orang nak duit sikit boleh tak? Banyak benda lah kena bayar bulan ni. Oh, ya ke? Mok ni manalah ada duit kari. Duit hak ada pun, hak mok simpan tu pun hasil hak orang duk beri ke mok adik mu tu. Hak JKN duk beri sumbangan. Manalah mok ada duit. Allah lah, Mak. Pinjamlah dulu, Mak. Nanti orang ada duit, orang bagi mula lah. Ya, mok tahu. Tak apalah, nantilah mok bincang dengan Fidah dulu lalu mana deh. InsyaAllah. Oh. Okey, Mak. Iyalah. Waalaikumsalam. Fidaus, mok ni ada benda nak tanya dengan mu sikit ni. Tak apalah, Mak. Mak gunalah dulu duit tu. Tadi pun saya dah dengar perbualan Mak tadi. Lagipun saya tak guna pun duit tu. Cukup untuk makan kita je. Tak apalah, Mak. Saya nak masuk bilik berehat dulu. Assalamualaikum, cikgu. Huzairi. Waalaikumsalam. Kejut saya. Ada apa ni? Tak ada benda lah, cikgu. Saya saja tunggu cikgu sini. Cikgu. Cikgu ada masa free tak saya dulu ni? Bukan apa. Saya ni nak belanja cikgu makan. Cakap tu ya. Oh, ya ke? Kat mana tu? Dekat-dekat ni je, cikgu. Lantana Char Kway Teow. Orang kata Char Kway Teow dia sedap. Mi rebus dia pun mantap. Maaflah Huzairi. Saya sehari dua ni nak ganti puasa. Kita ni dah 2-3 hari lagi nak Ramadan. Alah, cikgu ni sombong lah. Saya ni ikhlas nak belanja cikgu ni. Oh, kalau Firdaus tu bukan main cikgu beria. Awak salah faham ni Huzairi. Firdaus tu kan pelajar kita. Lagipun, dia berpotensi dalam banyak perkara. Tak salah rasanya kalau saya beri perhatian lebih pada dia. Saya tahu tu cikgu. Tapi cuba bagi saya... Saya minta maaf Huzairi. Saya nak cepat ni. Nantilah kita cakap lain kali ya. Saya pergi dulu. Cikgu! Cikgu! Oh, okay, main geng. Okay. Kita dah nak puasa ni. Pok kita pun ni, tahu ni. Oi, pok jangan cerita. Bulan Ramadan kita puasa, bulan Syaban aku setia dah, pok. Dasak lah Muki. Mu ni memang lebih pada setan, mu tahu tak? Ni bukannya setan latih mu, tapi mu hok latih setan. Aduh. Sekejap. Sabar tak? Tepat settle, baris settle. Masalah sekarang ni. Supplier, apa cerita? Supplier supplier sudah sampai. Bukit Tobat mari. Boh, apa je?
Macam ada hati hok terbakar menyala je. Memang aku mana? Wow. What the heck, boss? Cool, man. Cool. Aku pandang betul lah dengan budak Firdaus. Firdaus mana pula ni, boh? Firdaus patung tu lah. Firdaus mana lagi? Pok-pok mu kenal Firdaus mana lagi? Ha? Firdaus penyu. Lah, dah apa dengan Firdaus tu, boh? Iwak kenapa ke, boh? Aku tak kisah lah benda wak you wak. Tapi aku nak pok mu buat biar cikgu Itang tu dok suka ke budak. Cikgu Intan, patutlah. Patu, boh nak suruh kami buat benda. Firdaus, banyak beli barang. Siapa nak masak ni? Cikgu Intan. Tak adalah banyak, biasa-biasa saja. Ni pun mak yang suruh beli, lagipun esok kan dah nak puasa. Jadi abang dan kakak saya nak balik berbuka puasa. Oh, macam tu. Patutlah. Firdaus, nanti puasa tak ni? Kenapa pula tak puasa? Saya tak pernah tinggal puasa tau, Kak Su. Kak Su guru aja Firdaus. Ni Firdaus nak balik lalu ke? Kak Su. Dah nak balik dah sebab mak tunggu saya kat rumah. Firdaus, sebelum balik tu bagilah kami satu pantun. Firdaus kan pandai pantun. Apalah. Oh, boleh. Pergi memancing di Tasik Banding. Mencari sepat keli haruan. Cantik molek tidak tertanding. Tentulah Cikgu Intan 3 sekawan. Tak apalah Firdaus, hati-hati balik Nanti jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Semua buat hati-hati. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Mak. Esok sudah tu puasa, mak. Ni, mak kena masuk sedap-sedap ke? Kita ni balik dari jauh ni semata-mata nak rasa masakan mak ni. Mu ni yok. Ngada lah lebih. Mu tu patut masuk ke mak. Aku pula. Mu lah, muka puang. Apa nak suruh aku masuk ni? Aku ni lelaki. Mu tu puang tu. Alah. Tak ada makna Laki ke puang sama je Astaghfirullahalazim. Puak-puak mu ni Kang, depan rezeki pun nak balah. Hormat gak sikit. Esok nak puasa dah. Mu ni Khairi. Duit hak mu pinjam hak adik mu hari tu. Bila nak bayarnya? Nak raya tak lama dah ni. Banyak lagi adik mu nak pakai pitih tu. Allah lama. Kalau efek, lepas ni orang pitih kau bayarlah mula. Mak sabar je dulu, mak sabar je. Tak apalah mak, lagi pun raya kan lambat lagi. Nanti abang bayarlah tu.
Mak. Dengar tu, Mak. Dah beres je. Tak apa dah kalau gitu, Kak. Mu jawab tak ingat sudah lah. Tu hak adikmu tu. Mak, ada apa nak guna kat duit mak? Orang pindah rumah lah. Lihat mak. Kita pindah rumah sewa hak ada selesa ke mak Mau duduk selesa, malam ni luas kan? Mak. Ni lagi seorang. Dah tahu tak ada piti. Tak payahlah pindah. Simpanlah piti tu dulu. Apa ni pindah lah. Alah mak. Rumah lama dak selesa. Tak ada adik kan, dak selesa. Mau dulu mau kayu. Mau batu selesa kan? Boleh mak. Sikit je. Yelah. Kejap lagi lah mak ambil. Lalu lah mak. Sabar. Nak pergi baik lalu ke rumah Kau kata makan. Mu ni memang lah. Dah. Baru depan rezeki pula. Jagilah. Aku lah. Boleh pula. Menda aku. Mak. Kak tak usah bimbang lah Kak. Saya ni berfikir dah hantar sebagai wakil untuk tengok apa keperluan Kak sepanjang Kak sakit ni. Sebab ni pun adalah antara program-program siasat BNTK untuk tahun ni Kak. Jadi kebetulan kita bekerjasama dengan Sekolah Firdaus ni. Terima kasih lah Ayi. Kak banyak tuan budi dengan Ayi. Dengan pihak BNTK. Sebab mudahkan urusan Kak. Kak sangat bertuah. Ada anak macam Firdaus. Banyak sangat Allah mudahkan urusan Kak sekeluarga. Alhamdulillah, syukurlah Kak. Dah tak ada Allah, Firdaus ni jadi anak Kak. Saya pun tak ada benda dah ni Kak. Rasanya saya nak minta diri dululah. Tapi kalau Kak ada apa-apa yang perlu saya bantu, Kak bagi tahu je lah. Macam saya kabur tadi, yang berkenaan dengan keperluan rumah Kak, rawatan sakit Kak tu, tak usah bimbang. Tu semua insyaAllah BNTK akan tanggung. Yang selebihnya tu, Kak telefon je saya. Apa-apa, saya akan cuba usahakan. Lagipun, saya rasa dah lama ni, seliuh gini biasanya 2 minggu, okey lah tu. Okey lah Ayi. Terima kasih lah banyak-banyak sekali lagi. Mak. Kak nak balik dulu ni mak. Firdaus. Jaga mak. Jaga molek. Kak lambat lagi balik ni. Payah nak pergi cuti. Ingat molek jaga mak Abang Pong sama juga dah. Abang Pong dah nak cuti lama-lama kok. Mu jaga malek mak tu. Kenapa ni? Cikgu. Kami takak pula ni. Ngendak tikak mu cikgu ni. Tuan baru sini. Betul cikgu. Tadi kami nampak mengendak cikgu tadi. Lepas tu berlari berapok-rapok dia lari. Ya Allah, apa awak buat ni Firdaus? Cikgu, saya tak buat cikgu.
Saya tadi baru balik dari surau. Macam cerita pula mu ni. Dia salah aku ingat mu situ tadi. Berlari situ. Oh, nak mengaku. Saya tak sangka awak macam ni, Firdaus. Saya percayakan awak. Macam ni awak balas untuk saya? Cikgu, tolonglah percaya pada saya. Saya tak buat semua ni, cikgu. Saya baru je balik dari surau tadi. Sungguh cikgu, wajib balas orang gini. Dah, saya tak nak dengar lagi. Awak pergi baliklah, Firdaus. Dah, lepaskan dia semua. Pergilah balik semua. Sekejap. Ya, sebelum kita berbuka puasa pada tengah hari yang mulia ini, bos, nak tanya ni. Cikgu Intan, apa cerita? Cikgu Intang, pasal Cikgu Intang. Cikgu Intan lah ni duk percaya dah cakap aku. Tengah percaya dah. Firdaus tu, dia tengah abai kan dah. Jadi sekarang ni, hati aku banyak senang. Bos ada hal bos. Takkanlah Cikgu Intan suruh nak Firdaus. Aku agak. Tak logik. Ya lah bos. Cikgu Intan tu orang berpelajar kan. Takkan nak pilih budak gitu bos. Bos ni sekian hal kot. Aku dok kira lah berpelajaran ke, dok ke. Yang penting sekarang ni, Cikgu Intang tu start shock dah kat aku. Dia start percaya dah kat aku. Tu apa penting lah tu. Boh. Lepas ni plan apa boh? Tak duduk saja gini. Bulan-bulan puasa pulak. Tak ada ke ngacang-ngacang boh? Lepas ngecung ke? Ngedak ke? Tahu bos. Boring lah bos duduk gini. Saja gini. Cara ada benda. Kita sesek tok kapung ni kenalah buat sesuatu yang di luar jangkaan. Kena. Kena. Lepas ni, mau tak payah fikir dah. Sebab tu nama aku ni bos. Aku fikir dah. Yang penting sekarang ni, Cikgu Intang tu sujud kaki aku. Pasal ngecung. Ni barang dia. Assalamualaikum. Jaga.
Hai cikgu. Tunggu siapa? Hilman, saya tengah tunggu Kuzairi. Semalam saya ada kirim barang kat dia. Dia kata nak bagi kat saya hari ni. Tapi dari malam tadi dia tak jawab call saya. Tu yang saya tunggu kat sini ni. Oh, ya ke? Ni mesti cikgu tak tahu lagi ni tau. Tahu pasal apa pula ni Hilman? Haish, cikgu. Cikgu tak tahu ke? Semarang cikgu. Kuzairi dengan geng-geng dia. Penegak cikgu di Jabat Agama. Sebab ia judi dan dok puasa. Belakang tu ada bangunan kosong kan sekolah kita. Belakang tu ada bangunan kosong. Semarang punya cerita lah cikgu. Dia kena higak tu. Ya Allah, betul ke Hilman? Sungguh saya tak tahu ni. Tak sangka, nampak macam baik Kuzairi tu. Tapi siapa geng-geng dia tu? Wih, cikgu. Muka baik jangan disangka baik cikgu. Tengok saya. Memang confirm lah baik cikgu. Kucu-kucu dia lah, geng-geng dia. Tomak, Zaki, Raya, Helmi. Geng-geng dia lah tu. Oh, 4 orang tu ke? Tunggu cikgu. Wajiban lah orang gini. Patutlah. Patutlah. Patutlah benda cikgu. Tak ada apalah Hilman. Terima kasihlah bagi tahu saya ni. Kalau begitu saya ke kelas dulu lah ya. Terima kasih Hilman. Sama-sama Cikgu Intan. Ya Allah. Lawanya lah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau jodoh aku adalah tahun ni. Bagilah macam Cikgu Intan tu. Baik, sopan. Kalau dok pun bagi je lah Cikgu Intan tu kat aku. Ya Allah. Ya Allah lawanya. Amin. Cikgu Intan lawanya. Firdaus, Mok tengok kamu ni sejak kebelakangan ni. Nengung je. Mok ada masalah ke? Ada benda-benda dok nak cerita ke Mok? Tak adalah mak. Saya saja ambil angin luar. Apalah mak. Alah Firdaus, Mok tak payahlah nak tipu Mok. Mok yang beranak kamu. Mok yang besar kamu. Mok tahulah Mun kalau ada masalah. Kalau Mok rasa ada napa-napa nak cerita ke Mok, cerita je lah. Tak payah nak susut-susut. Sebenarnya mak. Firdaus tak tahu macam mana nak cakap dengan Cikgu Intan sebab Cikgu Intan tak nak jumpa Firdaus lagi. Tak apalah Firdaus. Mu tak payah nak fikir sangat. Kebenaran ni lambat laun akan terbongkar juga. Mu tak payah nak fikir sangat nak asal dah ni. Mu kena tolong Mok pergi beli barang sekejap lagi. Esok kan nak raya dah. Kalau tak ada barang susah kita nak masak esok ni. Lagipun abang akak mu nak balik dah malam ni. Tolong Mok Iyalah mak. Minta duit
Oh, nantilah mak pergi ambil duit Mai ambil duit. Jom. Assalamualaikum cikgu. Hai Abadang, beli minit tu je. Cik belanja kok kami dua orang ni. Boleh Suraya. Lagi pun Abadan ni makan sikit je. Buat bukile je. Lepas terawih kat orang, Abadan nak pergi makan cah kuih tiaw air tanah. Oh, ya ke? Abadang tegur saya ni macam ada benda nak cakap je. Cakaplah. Ada apa? Ya cikgu. Ada hal penting. Pasal Firdaus. Firdaus? Ibu buat apa lagi? Bukan cikgu, bukan. Begini cikgu. Sebenarnya malam kejadian rumah cikgu tu saya ada. Saya saksi segala-galanya cikgu. Gini cikgu. Masa tu saya baru balik dari surau. Lalu depan rumah cikgu. Masa tu saya ternampak 3 kelibat orang mengendak di tikar rumah cikgu. Dalam masa sami, saya nampak Firdaus tengok kejadian tu. Dan Firdaus cuba pergi segah mikir. Tapi dalam masa sami juga, cikgu menjerit dalam rumah. Dan dia orang bertiga tu litang lukang lagi. Masa tu lah dia orang terlanggar Firdaus. Tapi cikgu, paling saya duk sekir, dia orang pegang Firdaus dan bawa Firdaus pergi depan rumah cikgu. Dan cerita apa yang dia orang cerita pada cikgu tu. Saya sengaja biarkan sebab nak tengok apa dia orang buat sebenarnya. Akhirnya saya faham. Dia orang sengaja buat begitu sebab nak suruh cikgu percaya pada Firdaus. Tapi saya tak tahu apa tujuan Limi buat begitu. Ya Allah Abadang. Apa saya dah buat ni? Saya kena cari Firdaus sekarang. Saya nak betulkan keadaan. Ya cikgu. Baguslah tu. Cikgu, saya pun nak pergi ke kubur ni. Nak buat apa yang patut sebelum waktu buka puasa. Saya pergi dulu cikgu. Okey Badang. Terima kasih sebab bagi tahu saya semua ni. Masuk. Kamu Firdaus, kenapa petang-petang sini ni? Abandang. Tak ada buat apa-apa di sini. Tadi mak suruh saya beli lauk tadi. Oh iya ke Firdaus? Tapi mulai lah mau mari sini. Boleh teman Abadang buat kerja. Lagipun Abadang ni baru balik bazar sana. Firdaus, mau nak pergi bazar ke? Oh, dok gila Abandang. Pergi bazar tadi. Dah berapa lama Abandang uruskan kubur di sini? Ais, dah lama Firdaus. Parau 15 tahun. 15 tahun tu lama dah tu. Mesti ramai yang Abandang uruskan jenazah mereka.
Ramai duk ramai tu tahu. Yang sepak abang dan kira. Ada dalam 300 orang. Oh, ramai tu bang. Lepas ni kalau saya dah tak ada, Abang Dan je lah yang tolong sempurnakan jenazah saya di kubur ni. Ish, kamu ni Firdaus. Kamu tu muda lagi. Entah, kamu yang uruskan jenazah Abang Dan ni dulu. Badang. Badang. Buat apa memang buat? Macam kena kejut dato je Abang Dan tengok. Firdaus Badang. Firdaus kena langgar. Orang kabur tadi dia tak ada dah. Firdaus? Firdaus mana mu ni? Firdaus mana lagi Badang? Firdaus patung tu lah. Mu ni. Dah, yang aku cakap ni siapa? Thank you.